Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um, saya nak minta tolong awak sikit boleh tak? Kenapa? Sebenarnya macam ni, baru-baru ni saya ada nampak yang kawan saya tu, si Am tu. Oh, si Am. Dia selalu main boxing. Lepas tu dia main boxing tu, dia aurat dia terbuka macam nampak lutut, nampak pusat macam tu. Maknanya dia tak jaga dia punya aurat. Jadi saya nak minta tolong awak sikit boleh tak? Untuk tegur dia supaya dia tutup aurat. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Sebagai macam Tegur sebagai kawan lah kan? sebagai kawan lah. Okey. Terima kasih dah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Aku bangga dengan semangat kau nak belajar Siti. Kini aku just nak tegur dari segi pakaian tu. Kau punya seluar tu dah lah nampak lucu. Kau punya jaket tu dah lah nampak pusat. Tu apa semua nampak sebenarnya kau punya aurat tu. Pada kacau kau. Tak. Kau tak kacau aku. Cuma aku just nak tegur yang kau punya aurat. Kau punya aurat tu tak terkutuk dari yang mengikut apa yang Nabi ajar. Macam Halim lah kau ni. Tak Halim. Aku just nak tegur kesalahan kau ni. Nabi pernah bersabda yang aurat lelaki itu daripada pusat sampai ke lutut. Jadi malas aku layan kau. Kau tahu tak pasal sini? Tahu. Apa? Dia cakap boxing tu kan salah dalam kesihatan kamu. Betul ke dia cakap macam tu? Betul. Tapi ada lagi dia cakap dekat aku. Cakap apa? Untuk aku tak ingat dah lah. Macam ni. Apa kata kita pergi jumpa dia? Oh, betul juga. Jom. Aku nak cakap benda ni, yang betul ke yang saya tegur cakap tu? Apa? Kau tak lupa pula kau ni. Kau acah-acah tegur aku tu. Aku dah tegur. Aku just nak tegur yang kau punya aurat. Oh, macam tu Zain jahat tegur kau itu. Jangan salah faham. Aku salah faham. Tak. Apa yang aku sebut tadi dah betul. Ke korang memang dah rancang nak sebut tadi? Tak dia tadi tegur kau tu. Tunggulah nasib kau lain. Oi, Enak. Dia. Kau tahu tak pasal tu? Dia tak tahu lagi. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi aku rasa dia nak tipu kita. Dia nak tipu kita. Macam mana? Dia cakap seni pertahankan diri ni salah. Mana ada seni pertahankan diri ni untuk mempertahankan diri kita. Kenapa salah? Aku pun tak tahu. Aku kata kita pergi ajar dia. Okay, jom. Jom. Memang. Macam tu lah. Tu pergi. Kenapa? Here you go.
sikit. Okay. Ah. Aish. Ah. Okay. Kak. Aish. Jadi apa kau nombor 3 ni? Guna dengan benda kesalahan. Ingat tak? Kemenangan terbesar dalam seni bela diri ni bukanlah menewaskan musuh ataupun seribu, tetapi dapat menewaskan hawa nafsu dan emosi tersendiri. Faham? Faham. Wait a minute. Seorang kita ikut ni. Siapa dia? Mana season? Alamak, ah, Sid. Dah. Spek aku mana? Thank